Okey, Araf pula. Araf bagi sepatah 2 kata, 3 kata. Okey, baik. Terima kasih, Araf. Belum cakap. Oh, alright. Okay, now let's go 3, 4. Tak, Ram, mute Ram. Mute. Tak payah buka dulu mic tu. Dia tak pakai headset lah. Headset tu. Tak, dia tak act out. Hey. Ram cepat Ram. Orang kerja tu ni. Cepat Ram. Orang kerja ni Ram. Kalau kau. Ya Ram. Unmute lah. Kita mute lah. Itu je lah. Ya. Guys, sorry guys. Araf lupa makan ubat. Lupa makan ubat guys. Sorry. Actually betul lah. Dia tak mute. Memang ada problem kot. Dia tak mute lah. Betul. Ada kertas yang pack kat rumah Araf. Kalau boleh tulis, kau tak faham lukis. Cuba try Araf. Ada Korea ke? Tak, masalahnya kamera takut tau. Kita pergi, dia ikut kita. Handphone kau je. Tak cakap kat dia, don't follow me. Cakap dia, don't follow me. Baik. Tak apa cakap dia. Araf, cepat sikit. Prem ada kat dalam ni, Prem. Cepat. Dia marah. Ada blok. Apa tu? Rocket fuel. Okay, rocket fuel. Terbaik. The best. Terbaik, dia faham. Dia main. Go come back. Tak faham. Okay. Araf dia dia tak install mikrofon. Dia install lah. Sebab jual asing. Dia nak pakai mikrofon sennheiser. Oh, lebih. Okay, faham. Apa Araf, awak dimaafkan lah, tak apa, it's okay. Kenapa maafkan dia? Dia tak buat salah. Allah. Dia kena bilang aku pula bergerak. Kan kita kena memaafkan lepas habis kerja tu. Tak habis lagi. Kerja pula habis bro. Tak, kalau nak tanya before kita rap. Lagi. Macam rap tu, apa kau nak senyadah? Bukan. Faham lagi mal tak?